Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin dari saya. So jom guys, kita buat kek yang paling senang untuk tetamu raya kita atau rumah terbuka, potluck anak ke. Kita buat kek buah atau kek buah-buahan. Sejom. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. Mula-mula kita masukkan gula pasir, 1 cawan, masak api yang sedang. Memang agak makan masa yang lama untuk kita cairkan. Kena sabar, okey? Jangan kuatkan api, nanti pahit. So, kena makan masa yang lama dan sentiasa pantau lah. Takut nanti hitam. Boleh tinggalkan tapi sentiasa pantau. So, ni dah semua cair. Gula dah cair, masukkan air biasa atau air panas pun boleh, 1/2 cawan. Masukkan perlahan-lahan. Saya pakai cawan ni. Tadi dah masuk, tak rakam pula. Tak shoot pula. So, masuk dan kacau sampai semuanya rata. Okey, dah rata, masukkan buahan. Okey, cherry ni. Semua ni, bahan-bahan ni saya beli dekat kedai kek. Tapi saya letak dalam 1/2 cawan saja. Kalau korang nak korang punya kuih tu lebih banyak buah-buahan ni, korang boleh letak 1 cawan dan lagi 1/2 cawan. Saya tak beli banyak buah-buahan ni. Saya ingatkan nak buat kecil. Tapi sayanglah kalau korang nak buat kuih ni kecil, kek ni kecil, rugilah sebab nak kukus dia agak lama. So, masukkan butter 250 gram. Cairkan dia sekali dengan buah-buahan ni. Okey. Buah-buahan ni saya tak letak banyak tau. So, kita buat bahan kering dia. Ni saya pakai tepung kek. Tepung kek dah siap dengan serbuk penaik. Dan lagi power lah kalau korang pakai tepung kek. Okey, saya masuk tepung kek 2 cawan dan lagi 1/2 cawan. Masuk bahan-bahan yang kita dah cair tadi, butter, gula yang kita dah buat jadikan caramel dan buah yang kita dah masuk sekali. Tunggu gula ni sejuk baru masuk dekat korang punya tepung. Okey, tepung saya tadi saya pakai 2 cawan dan lagi 1/2 cawan. Saya pakai tepung kek. Kalau korang pakai tepung biasa, ni saya masukkan vanila, okey. Kalau korang pakai tepung biasa, korang kena masuk baking powder 1 sudu kecil dan soda 1 sudu kecil juga. Ni 3 biji telur grade A atau B. Kacaukan, adukkan sampailah semuanya ni rata dan barulah masuk dekat korang punya kek ni. Saya kacau dulu. Korang boleh masuk telur ni. And ini je bahan-bahan yang nak kena masuk. Yang penting korang kacau ke semuanya ni sampai rata. Tak kisahlah nak pakai mix ke, nak pakai sudu ke, tak kisah. Kalau nak lebih rata, lebih cepat, lebih cantik, korang boleh pakai mix. Kacau ke semuanya sampai rata. Tak ada ketulan, tak ada tepung yang berintil kat kita punya adunan tu. So, ni saya pakai loyang 6x6 bulat. Saya sapu dengan butter untuk mengelakkan dia melekat. Okey. Korang pampal lah macam ni 3 kali lah korang buat. Okey. Untuk bagi dia mendap betul-betul dekat bawah tu. So, ni hasilnya. Korang boleh panaskan pengukus korang. Kita kukus 4 jam dengan api yang sedang. Okey. Mula-mula korang kuatkan api dulu. Dah kuat dalam 30 minit macam tu. Dan korang slowkan api sampailah 4 ke 5 jam. Sampailah kek ni masak. Memang kena kukus lama sebab dia agak tebal kek ni. Ni hasilnya, nampak tak? Sebabkan saya nak bagi dia lebih masak, saya tambah sikit lagi. Saya tambah lagi 1 jam lagi lah. So, total 5 jam macam tu lah saya kukus dengan api sedang. Korang tak boleh api yang kuat. Kalau kuat, nanti dia akan kembang dan tengah tu akan mendap. So, dengan api yang sedang lah. So, ni hasilnya. Bila dah sejuk, dah masak, korang tunggulah sekejap. Dalam
Sampailah dia kek ni sejuk. Satu malam pun boleh korang tinggalkan. Besok tu baru korang potong atau hidangkan kat tetamu. Untuk kek ni budak-budak pandai nak makan lagi tahu. Nak orang buat yang tak sedap. Kena dengan kita sendiri buat dan hidangkan untuk dorang. Memang padu. Memang diorang akan suka guys. Okay. So ni hasilnya saya tinggalkan 1 hari. Besok tu baru saya potong. So guys, selamat mencuba kek buah yang simple, mudah sangat-sangat untuk korang hidangkan ke tetamu rumah korang. Okay. Kalau korang letak buah dia, padulah buah dia dekat dalam kek ni. So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.